Okey, video sebelum ni telah saya terangkan beberapa website yang berguna untuk kita membuat rujukan sebelum kita melabur atau melakukan trade dalam kripto. Di sini juga ada satu lagi website menarik, boleh kita guna sama-sama, iaitu @marketcap.com. Okey, @marketcap atau infinitemarketcap.com. Okey. Tapi ini bukan khas untuk market cap kripto saja, dia lebih kepada semualah. Ada ETF, ada total asset dan sebagainya lah. Basically ini tak banyak sangat information, melainkan fokusnya adalah market cap ataupun aliran pasaran modal. Okay, kalau anda buka lapan marketcap.com, ini adalah front page dia. Okay. Basically ini adalah antara yang top market cap keseluruhan dalam dunia. Okey. Kalau kita tengok di sini ada all asset, ada 21,000. And then companies, ada ETF, cryptos and metals. Okey. And then kalau kita tengok di bawah ni rank, so far emas masih teratas. Okey. Dengan market cap pasaran modal menilai lebih daripada 22.13 trilion USD. Okey. And then nombor 2 adalah saham Microsoft. Okay. Company, Microsoft sub company. Bukan saham yang Microsoft company. Iaitu 3.3 trilion. And then Nvidia. Ini saham lah, MSFT saham. Nvidia and NVDA 3 trilion. Nombor 4 Apple. Nombor 5 Amazon. Dan yes, nombor 6 kita ada Bitcoin di sini, BTC. Di mana market cap adalah sekitar 2.173 trilion. Okay. Jadi kalau kita tengok berbanding dengan gold, Bitcoin ada lebih kurang 10 kali ganda. Okay, 10x lagi sebelum Bitcoin mendekati ataupun melepasi market cap gold. Di bawah ni pun ada lagi yang lain lah, sebagai contoh Silver, Vanguard, Saudi Aramco dan sebagainya lah. Okay. Sebagai contoh, kalau kita boleh filter company saja, kita boleh klik. Ini based on company saja. Okay, ada Tesla dekat sini nombor 8. Okay, Walmart, Mastercard, Netflix, Oracle dan sebagainya lah. And then kalau kita filter by cryptos, okay, kripto kita, okay, ini adalah hampir sama dengan apa yang saya tunjukkan sebelum ni di dalam video sebelum ni di dalam website seperti CoinMarketCap, CoinGecko dan sebagainya lah. Okay, kita boleh juga buka di sini sebagai contoh Bitcoin, kita boleh bagi tahulah. Okay, hampir sama lah, ada graf dia. Okay, tapi tak berapa banyak sangatlah information, a few lah. Kalau nak dibandingkan dengan CoinMarketCap lebih menyeluruh. Okay. And then kita boleh tengok juga perbandingan. Okay, kita boleh buat bandingan harga antara dua entity, sama ada company, ETF ataupun kripto dan sebagainya lah. Okay, sebagai contoh kita buka Bitcoin, kita boleh buat perbandingan. Kat sini Bitcoin versus gold. Okay. Bitcoin versus silver. Okay, Bitcoin versus Tesla. Okay. So ini agak menarik lah kalau kita nak buat comparison between different class asset lah, antara saham-saham, cryptocurrency dan sebagainya lah. Okay, itu saja perkongsian ringkas untuk website hari ini.